Assalamualaikum dan selamat datang. Bila kita sebut negara bangsa, apa yang terlintas di fikiran? Mesti ramai yang bayangkan ia satu konsep moden kan? Sesuatu yang datang dari barat. Tapi, macam mana kalau saya cakap yang asas-asas negara bangsa ni sebenarnya dah lama wujud di alam Melayu? Berabad-abad lamanya. Jom kita bongkar sama-sama macam mana konsep ni dah berakar umbi di rantau kita. Jauh, jauh sebelum kedatangan kuasa barat. Jadi soalan besarnya, betul ke negara bangsa ni satu ciptaan moden? Memang ramai yang fikir macam tu. Tapi kalau kita selak helaian sejarah alam Melayu, kita akan jumpa satu cerita yang sangat berbeza. Satu kisah pasal kerajaan-kerajaan purba yang dah pun ada ciri-ciri negara bangsa yang sangat-sangat jelas. Okey, untuk kita faham betul-betul ada 4 perkara penting yang akan kita lihat. Pertama, kita akan sentuh pasal konsep negara bangsa purba tu sendiri. Lepas tu, kita akan masuk ke tonggak kuasa, iaitu raja dan undang-undang. Kemudian, kita akan tengok pasal sempadan dan kesetiaan yang berkait dengan wilayah dan rakyat. Dan akhir sekali, kita akan simpulkan semuanya dalam legasi dunia Melayu. Jom kita mulakan dengan bahagian pertama, konsep negara bangsa purba. Kita nak singkap akar umbi kenegaraan di alam Melayu ni sebab apa yang kita akan nampak nanti ialah asas kenegaraan di sini bukanlah benda baru. Ia adalah hasil daripada satu proses yang panjang yang memakan masa beratus-ratus tahun. Cuba tengok garis masa ni. Sejarah kita ni panjang kan? Bermula dengan kerajaan Funan seawal abad pertama, lepas tu muncul pula Champa, kemudian Empire Srivijaya yang sangat gahtu, sampailah ke zaman gemilang Kesultanan Melaka pada abad ke-15. Penting untuk kita faham, ini semua bukan sekadar kampung atau penempatan biasa. Ini adalah entiti-entiti politik yang tersusun rapi yang menjadi asas kepada apa yang kita panggil negara bangsa. Jadi, apa sebenarnya yang membentuk sebuah negara bangsa purba ni? Ada 4 tonggak utama. 4 ciri teras yang wajib ada. Pertama, raja. Kedua, undang-undang. Ketiga, wilayah pengaruh. Dan yang keempat, rakyat. 4 benda inilah formula dia. Sekarang, jom kita bedah siasat satu persatu setiap tonggak ni. Okey, kita masuk bahagian kedua. Tonggak kuasa, raja dan undang-undang. Macam mana dua elemen ni menjadi rangka kerja yang mewujudkan kuasa dan ketenteraman dalam kerajaan-kerajaan ini? Kita mulakan dengan raja. Raja ni, dia adalah paksi. Pusat segalanya. Bukan setakat pemimpin, tapi baginda adalah simbol penyatuan, tonggak utama kerajaan. Kuasa baginda itu mutlak dan dibantu pula oleh para pembesar. Dan yang paling penting, kesetiaan rakyat kepada raja. Itulah gam yang menyatukan seluruh negara. Dan skop kuasa raja ni memang luas. Baginda adalah ketua kerajaan, baginda juga panglima perang. Dalam masa yang sama, ketua hubungan diplomatik. Dan tak lupa, ketua agama. Cuba bayangkan, kuasa baginda tu merangkumi hampir semua aspek kehidupan dalam negara. Memang betul lah baginda paksi utama kerajaan. Dan kedudukan raja ni bukan sekadar soal kuasa politik tau. Ada satu lagi elemen penting, iaitu kesucian. Raja dianggap suci. Contoh paling jelas dalam kerajaan Champa. Pemerintah atau raja mereka dikaitkan dengan Dewa Shiva. Bila dah ada kaitan dengan dewa, statusnya jadi luar biasa. Ini memberikan baginda satu macam keabsahan yang tak boleh dipersoalkan. Dan ini sudah tentulah mengukuhkan lagi ketaatan rakyat. Okey, tonggak kedua ialah undang-undang. Mana-mana kerajaan yang hebat mesti ada peraturan yang mantap. Dan kena ingat, undang-undang ni diwujudkan bukan untuk menindas. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin keamanan dan kemakmuran. Ia macam tulang belakang pentadbiran. Tanpa undang-undang, pentadbiran akan jadi kelam kabut. Dan kalau nak cakap pasal undang-undang, contoh paling power mestilah Kesultanan Melaka. Mereka bukan setakat ada undang-undang yang disebut dari mulut ke mulut. Tak, mereka ada kanon bertulis yang sangat canggih, macam Hukum Kanon Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Ini bukti yang sangat jelas yang menunjukkan tahap kematangan pentadbiran mereka ni memang setanding dengan tamadun-tamadun besar lain di dunia pada zaman tu. Baik, kita dah selesai dengan raja dan undang-undang. Sekarang, kita beralih ke 2 tonggak terakhir. Wilayah dan rakyat. Inilah yang dikatakan jasad dan jiwa sesebuah negara. Jom kita tengok macam mana kawasan geografi dan penduduknya memberi bentuk dan identiti kepada negara bangsa purba ini. Konsep wilayah pengaruh ni menarik sangat. Ia tak sama macam sempadan moden yang kita lukis atas peta. Lupakan garisan tu. Bagi kerajaan dulu, sempadan mereka ditentukan oleh kesetiaan rakyat. Selagi rakyat di satu-satu kawasan tu mengaku dan terima pemerintahan seorang raja, maka kawasan tu termasuk dalam wilayah pengaruh baginda. Jadi ia macam sempadan yang hidup yang berasaskan ikatan antara pemerintah dengan rakyat.
Dan jangan kita ingat wilayah pengaruh ni kecil-kecil tau. Bukan calang-calang. Tengok kerajaan Funan sebagai contoh. Wilayah pengaruh mereka terbentang luas. Dari Sungai Mekong sampailah ke Segenting Kerah. Luasnya kawasan ni dah cukup membuktikan betapa kuatnya politik dan hebatnya keupayaan pentadbiran mereka. Seterusnya, kita ada rakyat. Kalau raja tu paksi, rakyat ni pula adalah jantung kepada negara mangsa. Mereka bukan sekadar orang yang tinggal dalam satu kawasan, tak. Mereka adalah penduduk yang menumpahkan taat setia tak berbelah bahagi kepada raja dan patuh pada undang-undang. Kesetiaan ni, inilah elemen paling kritikal. Sebab itulah perbuatan menderhaka tu dianggap sebagai satu pengkhianatan yang paling besar. Dan kalau kita nak lihat betapa mendalamnya konsep kesetiaan ni, kita tengok contoh Empayar Srivijaya. Rakyat mereka akan melalui satu upacara yang sangat suci untuk buktikan taat setia, iaitu dengan meminum air sumpah. Ini bukan main-main, ini bukan sekadar simbol. Ia adalah satu ikrar suci, satu perjanjian keramat antara pemerintah dan rakyat. Serius betul komitmen mereka. Okey, kita dah sampai ke bahagian terakhir. Legasi dunia Melayu. Dekat sini kita akan cantumkan semua bukti yang kita dah bincangkan tadi untuk jawab balik soalan asal kita dan untuk kita sama-sama faham apa legasi kenegaraan purba ni sebenarnya. Jadual ni merumuskan semuanya dengan sangat jelas. Kita ada 4 kerajaan dan 4 contoh ciri utama. Kerajaan Champa terkenal dengan konsep raja sucinya yang dikaitkan dengan Dewa Siwa. Kesultanan Melaka dengan undang-undang bertulisnya, Hukum Kanun Melaka. Kerajaan Funan dengan wilayah pengaruhnya yang sangat luas dan akhir sekali Empayar Srivijaya dengan rakyat setianya yang sanggup melalui upacara minum air sumpah. Nampak tak? Setiap satu contoh ni adalah bukti kukuh yang 4 tonggak negara bangsa ni bukan sekadar teori. Ia adalah amalan sebenar yang berlaku di alam Melayu. Jadi, apa kesimpulan besarnya? Inilah dia. Kerajaan-kerajaan purba ni, mereka bukan sekadar penempatan biasa. Mereka adalah negara bangsa yang berstruktur, yang lengkap dengan semua komponen teras. Ada pemerintah yang berdaulat, ada undang-undang, ada wilayah dan ada rakyat yang setia. Jelas kan? Konsep negara bangsa ni memang dah lama wujud kat sini, dibina atas acuan kita sendiri, lama sebelum orang barat datang dan perkenalkannya. Jadi sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan untuk difikirkan. Macam mana agaknya legasi kenegaraan purba ni, legasi tentang raja, undang-undang, wilayah dan kesetiaan rakyat masih lagi membentuk identiti dan politik kita di rantau ni sampai ke hari ini? Fikir-fikirkanlah. Terima kasih kerana sudi meneroka sejarah yang menarik ini bersama saya. Jumpa lagi.